masih curiga sama ada belian emas di akaun Gap patuh syariah ataupun tak. Tuan-puan, secara asas bagi urusan jual beli emas ialah emas tu dan bayaran mesti bertukar secara lani ataupun bermaksud secara spot, yang mana ketika proses akad berlaku, sebarang penangguhan akan mencetuskan isu riba dan juga tak patuh syariah. Gold Accumulation Program ataupun GAP ni adalah salah satu kaedah belian emas di Public Gold. Ianya adalah kaedah yang paling mudah dan murah untuk semua golongan nak memiliki emas. Jadi kaedah yang digunakan ialah, pertama, pembeli memindahkan wang ke dalam akaun Public Gold. Kedua, Public Gold pula akan merekodkan jumlah wang dan gram yang setimpal mengikut harga emas terkini dalam akaun pembeli, dan pada ketika inilah akad jual beli berlaku. Ketiga, pembeli mempunyai pilihan sama ada untuk mengeluarkan emas ataupun nak biarkan saja dalam akaun Gap, yang mana ianya akan dijaga oleh Public Gold tanpa sebarang upah. Untuk belian Gap, tuan-puan sebenarnya memberi gram emas yang dimiliki oleh Public Gold dalam simpanannya. Ini bermakna selagi pembeli tak keluarkan emas mereka secara fizikal, bermakna emas fizikal pembeli disimpan oleh Public Gold. Akaun emas Gap telah pun mendapat sijil patuh syariah dari penasihat syariah yang dilantik, iaitu Amani Advisors. Jadi tuan-puan boleh beli emas menggunakan akaun GAP ni dengan yakin dan tanpa was-was. Untuk bermula, tuan-puan boleh hubungi saya dengan isi detail di beg biru di bawah ataupun DM saya secara terus.